Katakan saya ada satu sudut ABC dan ia nampak seperti ini, maka bucunya akan berada di B. Bucunya berada di titik B. Mungkin A berada di sini dan C berada di situ. Dan kemudian kita ada satu lagi sudut, iaitu DAB. Sebenarnya mari saya panggilnya DBA. Saya mahu bucunya berada di titik B. Jadi katakan ia kelihatan seperti ini. Jadi ini di sini ialah titik D kita. Dan mari katakan yang kita tahu ukuran sudut DBA, katakan yang ianya adalah 40 darjah. Maka sudut ini di sini ukurannya adalah bersamaan dengan 40 darjah. Dan katakan yang kita juga tahu bahawa ukuran sudut ABC ialah 50 darjah. Baik, jadi terdapat beberapa perkara menarik yang berlaku. Perkara menarik pertama ialah anda mungkin sedar yang kedua-dua sudut ini berkongsi sisi. Jika anda gambarkannya sebagai sinaran, ia boleh jadi garisan atau garis sinaran. Walau bagaimanapun, kedua-duanya berkongsi garisan BA. Dan kemudian anda ada dua sudut seperti ini yang berkongsi sisi yang sama. Ini dipanggil sudut bersebelahan. Ya, kerana perkataan adjacent bermaksud bersebelahan. Jadi ini adalah sudut bersebelahan. Sekarang, ada perkara lain yang anda mungkin perasan di sini. Kita tahu yang ukuran sudut DBA ialah 40 darjah dan ukuran sudut ABC pula ialah 50 darjah. Dan anda mungkin mampu meneka apakah ukuran sudut DBC. Ya, ukuran sudut DBC jika kita lukiskan protractor di sini, saya tidak mahu lukiskannya sebab ia akan buatkan lukisan ini nampak comot, tapi jika kita saya akan lukiskannya dengan cepat. Baik, jadi jika kita ada satu protractor di sini, anda boleh nampak dengan jelas yang sudut ini ialah 50 darjah dan yang ini pula adalah 40 darjah. Jadi jika anda mahu katakan apakah ukuran sudut DBC, ini akan menjadi jumlah sudut 40 darjah dan sudut 50 darjah. Dan biar saya padamkan lukisan tadi supaya ini nampak kemas. Jadi ukuran sudut DBC adalah bersamaan dengan 90 darjah. Dan kita tahu yang sudut 90 darjah adalah sudut istimewa. Ini ialah sudut tegak. Ya, ianya adalah tegak. Terdapat satu perkataan yang merujuk kepada dua sudut yang jumlahnya 90 darjah. Ianya adalah pelengkap. Maka kita boleh katakan yang sudut DBA dan sudut ABC adalah sudut pelengkap. Dan inilah kerana jumlah ukuran mereka adalah 90 darjah. Ya, sudut pelengkap di mana jumlah ukuran mereka adalah 90 darjah. Jadi ukuran sudut DBA tambah ukuran sudut ABC adalah bersamaan dengan 90 darjah. Mereka membentuk sudut tegak apabila anda jumlahkannya. Dan satu lagi terminologi yang berkaitan dengan sudut tegak ialah apabila satu sudut tegak dibentuk, dua sinaran yang membentuk sudut tegak itu atau dua garisan yang membentuk sudut tegak itu atau dua segmen garisan itu dipanggil sebagai garis serenjang. Jadi kerana kita tahu yang ukuran sudut DBC ialah 90 darjah ataupun yang sudut DBC ini ialah sudut tegak, maka ia memberitahu kita bahawa garis DB, jika saya panggilnya segmen garisan DB, maka garis DB ini ialah serenjang, ya, di mana ianya adalah serenjang kepada segmen garisan BC. Atau kita juga boleh katakan yang garis DB, daripada kita menggunakan perkataan serenjang, terdapat satu simbol di sini yang merujuk kepada dua garis serenjang. Jadi DB adalah serenjang kepada BC. Baik,
Jadi, kesemua ini adalah merupakan pernyataan yang benar dan ianya muncul dari fakta bahawa sudut yang terbentuk antara DB dan BC ialah sudut 90 darjah. Sekarang, terdapat perkataan lain apabila dua sudut kita ditambahkan dengan benda lain. Jadi, katakan sebagai contoh, saya ada satu sudut di sini. Saya cuma ciptakannya. Jadi, mari kita panggil sudut ini. Biar saya letakkan huruf di sini. X, Y dan Z. X, Y dan Z. Katakan yang ukuran sudut X, Y, Z adalah bersamaan dengan 60 darjah. Dan katakan yang kita ada satu lagi sudut yang nampak seperti ini. Dan kita panggilnya... Okey, mari kita panggilnya M, N dan O. Baik, dan katakan yang ukuran sudut MNO ini ialah 120 darjah. Baik, jadi jika kita tambahkan kedua-dua ukuran ini, mari saya tuliskannya. Ukuran sudut MNO tambah ukuran sudut XYZ adalah bersamaan dengan 120 darjah tambah 60 darjah. 120 darjah tambah 60 darjah yang akan bersamaan dengan 180 darjah. Jadi jika kita tambahkan kedua-duanya, kita akan merangkumi separuh bulatan atau di seluruh keseluruhan separuh bulatan atau semi bulatan untuk prorektor. Dan apabila anda ada dua sudut yang berjumlah 180 darjah, kita panggilnya sudut penggenap. Saya tahu yang ianya adalah sedikit sukar untuk dihafal. Jadi, kita lihat semula ya. 90 darjah adalah sudut pelengkap, di mana terdapat dua sudut yang melengkapi setiapnya. Dan kemudian jika anda tambahkannya kepada 180 darjah, anda akan ada sudut penggenap. Dan jika anda ada dua sudut penggenap yang bersebelahan, jadi mereka berfungsi sisi yang sama. Biar saya lukiskannya di sini. Jadi katakan kita ada satu sudut yang kelihatan sebegini dan kita ada sudut yang lain. Biar saya letakkan sedikit huruf di sini di mana saya gunakan semula huruf-huruf tadi. Jadi ini ialah ABC dan kita ada sudut lain yang kelihatan seperti ini, yang nampak seperti ini. Saya dah gunakan C. Jadi, dan katakan yang ianya adalah bersudut 50 darjah. Dan ini di sini ialah 130 darjah. Dengan jelas, sudut DBA tambah sudut ABC, jika kita tambahkannya, kita akan dapat 180 darjah. Jadi mereka adalah sudut penggenap. Ya, mari saya tuliskannya. Jadi sudut DBA dan sudut ABC adalah sudut penggenap, atau dalam bahasa Inggerisnya supplementary angle. Baik, gabungan kedua-duanya adalah 180 darjah, tapi mereka juga adalah sudut bersebelahan. Ya. Mereka adalah bersebelahan, dan kerana mereka adalah sudut penggenap dan bersebelahan, jika anda lihat dari sudut yang lebih luas, sudut yang dibentuk dari sisi adalah tidak sama. Jika anda lihat sudut DBC, ini adalah satu garisan yang lurus, di mana kita boleh panggilnya sudut lurus. Jadi, saya telah perkenalkan beberapa perkataan di sini dan sekarang saya fikir yang kita mempunyai kesemua alat yang diperlukan untuk melakukan sedikit bukti menarik. Dan untuk mengimbas semula, kita telah bincang tentang sudut bersebelahan dan saya rasa apa-apa sudut yang berjumlah 90 darjah boleh dianggap sebagai sudut pelengkap di mana jumlahnya adalah 90 darjah. Jika katakan yang ianya adalah bersebelahan, maka dua sisi luarnya akan membentuk sudut tegak
Apabila kita ada sudut tegak, maka dua sisi sudut tegak dikira sebagai serenjang. Dan kemudian jika kita ada dua sudut yang jumlahnya 180 darjah, ianya dikira atau dianggap sebagai penggenap. Dan kemudian jika katakan ianya adalah bersebelahan, ia akan membentuk sudut lurus. Atau cara lain untuk mengatakannya ialah jika kita ada sudut lurus dan kita ada satu sudut, maka sudut yang lagi satu akan menjadi sudut penggenap kepadanya, di mana jumlah kedua-duanya adalah 180 darjah. Jadi kita sudah pun selesai.